Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS Satura. Saya Khadijah binti Zulfaqar akan membawakan liputan khas bagi pertandingan Maharajan Al-Quran Nasyid dan Haid sekolah-sekolah peringkat Melaka 2026. Jom. Baiklah, sekarang saya bersama tuan rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak Ustaz terangkan secara ringkas apakah itu MQNKSS? Okey, baik. MQNKSS ini adalah singkatan daripada perkataan Maharajan Al-Quran Nasyid dan Haid sekolah-sekolah, yang mana kita sebagai tuan rumah tahun ini untuk peringkat negeri Melaka lah. So untuk yang MQNKSS ini adalah pelibatannya adalah sekolah rendah seluruh negeri Melaka. Apakah pula peranan utama sebagai tuan rumah? Okey, kita sebagai tuan rumah memang banyak tugasan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, dan kita juga dalam masa yang sama kita menyediakan segala kemudahan dan infrastruktur untuk peserta-peserta yang hadir pada hari ini lah. Boleh tak Ustaz beri sedikit kata-kata semangat untuk peserta pada hari ini? Okey, baik. Kepada semua peserta-peserta yang terlibat pada hari ini, sama-sama kita doakan supaya mereka berjaya dan jadikan ini sebagai satu platform dan bermulanya satu, orang kata apa, inspirasi dan menjadi satu kebaikan kepada mereka saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri awak? Hai, nama saya Alim Assalam Rizal. Saya sekolah di SK Kampung Gelam 2. Oh, boleh saya tanya apakah perasaan awak menyertai pertandingan tilawah pada hari ini? Perasaan saya gembira. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Ahmad Shoaib bin Ahmad Fauzi dari sekolah SK Kemuning. Boleh saya tanya apakah persediaan yang awak buat sebelum pertandingan Haid pada sebelum pertandingan hafazan pada hari ini? Boleh? Saya membuat ulang kaji dengan melihat tontonan lagu ayat Quran, dan saya mengulang kaji seperti yang saya sudah lupa ayat ini. Okey, terima kasih. Sama. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Fahid Nazmi bin Mat Khairul, dan ini kawan-kawan saya. Kami dari tim Sofatul Ittihad. Cikgu pengiring kami, Cikgu Haziq, dan ini ialah solo kami. Hai. Apakah perasaan korang menyertai pertandingan nasyid pada hari ini? Gembira. Kami berasa macam gembira. Adalah gemetar sikit. Masa je nak naik tu dia ni lah gemetar sikit. Sebab ini kita orang nak masuk kebangsaan, sebab ada yang tahun terakhir kita orang. Apakah korang buat persediaan apa sebelum korang bertanding hari ini? Kami berlatih selama 5 bulan. Kami dah siapkan mental dan fizikal. Okey, terima kasih. Sama-sama. Hai, boleh memperkenalkan diri? Kami dari kumpulan Raihanatul Wardah SK Kampung Lam. Boleh saya tanya, apakah perasaan korang menyertai pertandingan nasyid pada hari ini? Sangat gembira dan teruja kerana kami dapat mewakili sekolah dalam pertandingan nasyid ini. Apakah persediaan yang korang buat sebelum menyertai pertandingan pada hari ini? Kesediaannya adalah kami telah membuat latihan setiap hari masa time waktu balik. Okey, terima kasih. Sama. Semoga pertandingan MQNKSS peringkat negeri ini terus dapat melahirkan murid yang berpotensi dan dapat mengharumkan nama sekolah dan negeri. Sekian sahaja daripada saya, Khadijah, daripada TV PSS Satura. #dari lensa ke dunia digital. Sekian, terima kasih. Semoga